Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 3 bersama saya, Cikgu Azlina binti Abdul Wahab dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Rotan. Kita akan belajar tema 1, Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup. Bab 1, Rangsangan dan Gerak Balas, Sistem Saraf Manusia, bahagian 1. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan, mengawal dan menyelaras fungsi organ dalam badan, serta mengawal pergerakan badan, penglihatan dan pemikiran. Contohnya dalam permainan badminton, yang pertama, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata. Impuls dicetus dan dihantar ke otak. Yang kedua, otak pemain mentafsir impuls lalu menganggar kelajuan bulu tangkis dan menentukan arah serta corak gerakan badan yang diperlukan. Dan yang ketiga, otak kemudiannya menghantar impuls ke otot tangan dan kaki untuk bergerak balas. Struktur sistem saraf manusia terdiri daripada dua yang murid-murid, iaitu yang pertama sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunjang, dan yang kedua sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spinal. Fungsi sistem saraf manusia ada 4, iaitu yang pertama mengesar rangsangan, yang kedua menghantar maklumat dalam bentuk impuls, yang ketiga mentafsir impuls, dan yang keempat menghasilkan gerak balas yang sesuai. Kesimpulannya ialah sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan manusia supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Sistem saraf manusia juga kita hendaklah menggunakan dan menjaga sistem saraf yang dikurniakan oleh Tuhan dengan baik. Cikgu ada menyediakan beberapa soalan dan jawapan kepada kamu ya murid-murid. Yang pertama, sistem saraf manusia terdiri daripada, jawapannya ialah sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Yang kedua, nyatakan 4 fungsi sistem saraf manusia. Jawapannya ialah mengesar rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impuls, mentafsir impuls dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Soalan yang ketiga dan terakhir, berikan 3 aktiviti harian yang melibatkan rangsangan dan gerak balas. Ini jawapan daripada cikgu ya murid-murid. Kamu boleh jawab jawapan kamu sendiri. Jawapan cikgu mengutip sampah, menendang bola dan bersin. Baiklah, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini murid-murid. Cikgu harap kamu dapat mengulang kaji lagi pelajaran di dalam buku teks. Sekian, terima kasih.